Orang ramai sengaja mematahkan tumit mereka semasa berjalan dan berpura-pura mengalami kesakitan yang teruk. Biarkan pengawal keselamatan membantu anda duduk di atas kotak kayu, dan di dalamnya terdapat Mona Lisa yang ingin dicurinya. Berehatlah sementara hati anda hangat dan sibuk. Wanita diam-diam menggunakan minyak wangi untuk menandai wajahnya dengan berpura-pura menyentuh soleknya. Kemudian dia mengambil kasut yang dibaiki dan berpusing untuk pergi. Muncul dalam transit dengan teman yang menyamar sebagai pasangan. Pertukaran yang sengaja gairah menarik perhatian pengawal keselamatan. Seorang lagi rakannya mengambil kesempatan untuk masuk ke bawah kereta. Pegang tiang dan kencangkan tali keselamatan. Gunakan gergaji untuk menggerudi lubang bulat sebesar mikrofon. Di sebelah wanita itu, kucing itu sampai ke bahagian belakang kereta sekali lagi. Dapatkan teman lelaki anda untuk melompat ke dalam truk. Buka pintu kereta dengan gergaji besi. Setengah tahun sahaja, saya berjaya menjumpai patung kayu yang mempunyai tanda di atasnya. Buka penutup dan keluarkan lukisan terkenal itu. Gulungkannya ke dalam jari dan masukkan ke dalam mikrofon. Pada masa ini, rakan sepasukan di bawah kereta baru sahaja menyelesaikan kerja mereka. Lelaki membawa 500 orang keluar dari bandar dengan kereta. Kemudian keluarkan lampu carian. Naik ke bawah kereta melalui lubang lampu. Buka payung terjun. Sui Feng meninggalkan truk. Tetapi rakan sepasukan di bawah kereta memotong garisan brek. Mudah melarikan diri selepas berbaring. Walaupun pihak keselamatan menyedarinya, tetapi tanpa brek, ia hanya boleh jauh di belakang.